Nama saya Dr. Rushmini Maris, pengasas teknik facelift tanpa pembedahan dan juga pencipta teknik face mapping, satu kaedah saintifik untuk mengesan punca kejatuhan wajah dengan tepat. Ramai orang sangka bila wajah jatuh, kendur, ada garis, ada lipatan, masalahnya pada kulit. Sebab itulah mereka cuba macam-macam, krim lah, facial lah, urutan lah, diet lah, bahkan yang berani tu pergi buat botox, pergi buat filler. Tapi saya jelaskan sesuatu yang sangat penting. Masalah sebenar bukan dekat kulit. Di bawah kulit ada struktur sokongan yang sangat penting. Saya menamakannya cushion collagen. Cushion collagen inilah yang berfungsi seperti cushion dan rangka yang menyokong wajah. Selagi dia kenyal, tegap dan berada di kedudukan yang betul, wajah kita akan tegang, terangkat dan nampak muda. Tapi bila usia meningkat, tekanan hidup pun bertambah, hormon berubah. Sebab inilah struktur tu pun berubahlah bentuk. Dia jadi keras, mendap dan jatuh. Jadi, apabila cushion collagen jatuh, muncullah smile line yang dalam, wajah jadi kembang, kehilangan V-shape, pipi jatuh dan lipatan-lipatan yang kita sangka berpunca dari kulit. Sebenarnya, garisan tu berpunca dari dalam, bukan dari luar. Inilah penemuan hasil penyelidikan dan pengalaman klinikal saya yang bertahun-tahun. Dan inilah yang saya kongsikan apabila saya dijemput ke stesen radio dan TV untuk menjayakan perkongsian-perkongsian tentang kecantikan dan kesihatan. Dan dari situ saya telah memperhalusi satu teknik semula jadi untuk membetulkan kembali kedudukan cushion collagen ni. Tanpa pembedahan, tanpa botox, tanpa filler, tanpa toksin. Saya memang tak minat filler, tak gemar sebab filler ni mengubah wajah. Dan apa-apa yang mengubah wajah asli seseorang bukanlah falsafah kecantikan saya. Falsafah saya ni sangat jelas ya. Kembalikan wajah ke bentuk asal, bukan tukar wajah jadi orang lain. Contohnya lah, kalau kakak ni, dia datang dengan wajah yang nampak kembang. Masalahnya bukan sebab dia gemuk atau tak jaga makan. Masalahnya ialah cushion collagen di bahagian bawah wajah tu dah jatuh. Sebab itulah diet atau skincare tak mampu membetulkan keadaan ni. Ia perlu dibetulkan dengan teknik yang tepat. Kat sini peranan face mapping. Di sinilah peranannya face mapping ni. Kita akan kenal pasti di mana punca sebenar kejatuhan dan membetulkannya secara tepat dan selamat. Dan bila anda lihat hasilnya, tengok ni, anda akan terkejut. Sebab tu kalau anda datang ke event-event saya, dia bukan sekadar merawat. Ini adalah sesi perkongsian ilmu, pendedahan dan transformasi. Saya akan tunjukkan sendiri bagaimana wajah anda boleh kembali V-shape dan dalam banyak kes, masalah ni kita selesaikan pada hari yang sama. Anda sendiri jadi testimoni pada hari itu. Pendek kata, sesi bersama saya adalah pengalaman yang anda tak akan lupakan seumur hidup. Macam mana nak lupa kan kalau wajah dah jadi cantik kan? Kerana anda bukan saja dapat perubahan pada wajah, tapi faham tentang falsafah kecantikan yang sebenar, yang betul. Terima kasih tahu sebab sudi menonton dan saya tak sabar untuk berjumpa anda dengan cara bersemuka.